Boleh nampak? Oh, kita kena pergi depan. Jom, Dek. Depan kamera. Korang checkkan. Sampai tak? Nak phone? Okay. Ni ada. Okey, nampak. Nampak. Nampak atas sini nanti. Nampak ya? Okay, ni adalah burnt roast. Ini burnt roast. Korang nampak tak? Okay, ni burnt roast. Roti tak ada kejap. Kejap je. Nanti saya masuk saya. Oh, okey. Kita roti tengah. Okay, ni mocha. Yes. Okay, ni mocha. Ingat tak ni mocha? Okay. Dan seterusnya, kita ada sugar pink. Kenapa sugar? Sebab pink dia memang macam terlalu manis. Kalau korang nampak, ini memang kalau pakai raya memang auto sweet lah. Adik makin meninggi dek. Sebab sebab komen. Nanti dia tertutup sama komen. Oh. Tambah kerusi untuk Didi. Kerusi. Ada tangga kan? Ada tangga? Bagi tambah Didi. Sekejap guys, sorry. Faktor ketinggian. Ketinggian orang Sabah Faktor memang. ketinggian mempengaruhi. Nah. Bila tu? Okey, bawa lagi sikit dia. Bawa lagi. Nisa tu ibu betul So yang ni coral peach yang korang tengah tunggu. Inilah tangan Didi dari zoom dekat, jarang kamu nampak kan? Dia dah suka. Itulah dia jadi pramugari dulu. Jadi pramugari. Dia baru jadi pramugari 5 hari je. Iya, dia bilang dia Saya ditakdirkan untuk jadi pilot. dia jadi pelakon. Saya orang fly. Okay, mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa yang ni apa warna putih ke? Dia sebenarnya lip gloss. Ini warna putih ni sebab ada orang, ini matte tau. Ini korang boleh pakai macam ni je, dia matte. Nampak ni, dah kering. Dia sangat cepat kering. Nak sajak untuk cari balik. Tak, okey. Setiap colour ni korang boleh nampak ada kulit, warna kulit yang berbeza. Contoh macam Didi punya kulit Kak Bella dan ni gloss. Lechumi. Okey, Lechumi kulit gelap kan sedikit. Jadi dia sesuai dengan Dia warna bukan ni. gelap lah, dia coklat. Coklat. Biasanya Yelah. akan pakai inilah. Sedikit pakai gelap boleh burnt sesuai rose dengan ni. yang Burnt burnt rose. rose. Burnt rose ya. Jadi kalau yang Bahan macam dia untuk Cuba. Sebelum medium, lagi. tak terlalu putih, tak terlalu coklat, Tapi ini okey ni. boleh pakai dengan yang ni. Macam kalau Didi rasa Didi sesuai pakai ini dengan ini. Dua ni. Tapi yang macam Sebab set nama saya. semua okey. Mungkin ini kita boleh try nanti lah kan. Macam makin cantik kau baru. Mungkin tidak kita. Okay, so boleh nampak tak? Apa je? Kulit warm, betul. Rendahkan stand sikit. Oh, this is not soft velvet. This is matte. This is not soft velvet. Saya dekatkan Korang lagi suka soft velvet ke? Soft velvet matte tak? Atau dry matte? Yeah, this is dry matte. Yang first tu cantik. This one? burnt rose. No, ni. Oh, yang itu. Ini ke? Colour rose cantik. Okey, korang nak Didi try yang mana satu? Sebenarnya kalau korang nak tahu siapa yang beli 5 akan dapat percuma ini. Yang mini series. Ni serius dapat one box ni. Dalam one box ni ada 3, guys. Dalam ni ada dapat 3. Okay? Semua colour cantik. Kan? Macam ni saya pakai sekarang. Ini dia pakai sekarang. Nampak kan? Dia pakai yang lama punya, okay? Yang ketiga colour apa Didi? Sugar pink. Sugar pink. Kau tahu tak sugar pink ni kan macam kalau artis-artis siapa yang suka pakai. Yang I perasan Era Fazira, Kak Faz, Miss Fazura, Ya, pas bukan dah lagi dia. sugar pink. Tok T, diorang suka pakai. Coral peach. Tak ada lagi dalam beg kuning? Belum lagi. Dah. Okay. Kita tengah coral.
tulis nombor senang nak refer. Tak pun pergi call mama terus. Okay, kita Call mama terus. kat situ. Lu tak kod. Abang ni lebih lama Oh, buka. okey. Ini dah Didi, jual satu-satu kan? okey, Didi letak ni supaya korang ingat apa. Ada pen marker. Okey ni. Kita letak ni. Ada pen kah? Ada tadi marker. Kita letak di kertas ni kan. Sekejap. Gini geng. Kita letak zoom begini, lepas tu letak nama dia supaya orang tahu. Nah, Tangan tu nombor berapa? Okey, boleh. Benros. ni lagi satu orang lah. Beg satu benros. Wah, dah 18 terjual. Beg satu benros, beg tiga coral page. Mo Ya Allah, kau tak boleh tengok lah. Ya ke? Dah mo ke? Macam nak tahu. Okey, satu ben satu. Tak. Kena tengok dekat kuning. Benros satu. Mana? Ni, Bawah. atas tu. Geli. Dua ni. Dua lip gloss ni. Dia sugar pink ni. Orang tanya berapa orang satu bilik ni? Ada dalam 100. Di sini atas 49. Tingkat 8 dah 85. Dah tahu. Kejap lagi. Okey. Kalau diorang nak tengok kita pakai macam mana, boleh tak? Kalau bukan Kak Long pakai Bukan dulu. mana satu.